Kalau nak masuk nama, kena geran asal. Tapi seorang pun tak ngaku ada geran. Jadi still tak boleh masuk nama. Okey. Pertama, cik kena pergi dulu kat pejabat tanah. Tanya, last siapa yang pegang geran? Macam mana nak tahu? Biasanya pejabat tanah akan tengok siapa yang buat urusan. Biasanya urusan pindah milik ataupun turun milik dekat pejabat tanah tu. Biasanya akan ada rekod lah. Biasanya orang yang buat urusan ni dialah yang pegang geran. Okay. Lepas tu minta dengan pejabat tanah info orang tu. Nombor telefon, alamat. Cuba dapatkan. Bila dapat info tu cuba tanyalah. Kalau lah tanya-tanya orang tu kata tak ada. Tak tahu. Cik pergi balik kat pejabat tanah. Kalau dekat Selangor dia isi notis 2B. Cik isi notis 2B tu, tapi sebelum tu bincanglah dulu dengan pegawai untuk minta pejabat tanah minta geran tu dekat dia. Sebenarnya boleh, sepatutnya pejabat tanah boleh, tapi mungkin ada pejabat tanah dia tak buat. Cik tanya dulu sebab ada tempat saya berurusan dia buat, ada tempat dia tak buat. Jadi cik bincang dulu dengan pegawai berkenaan. Macam mana? Dia boleh dapatkan tak? Katakanlah dapat. Nanti pejabat tanah akan call cik balik untuk serah perintah tu. Pejabat tanah akan daftarkan. Bila urusan tu dah selesai, pejabat tanah akan pulangkan semula geran asal tu kepada dia. Cik tak dapat pegang geran tu, biasanya pejabat tanah akan pulang balik dekat dia. Boleh, macam tu boleh. Tapi ada setengah negeri memang dia tak perlu pun geran asal. Contoh yang saya pernah buat, Melaka, Kedah dengan Perak tak silap saya. Apa-apa cik kena refer dekat pejabat tanah dulu.